Al-an nantaqil ilal fawaid. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah. Faedah yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka, mereka bertanya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya sa'aluka. Mereka dah tanya. Tapi Allah Taala guna dhamir bi sighatil mudhari'. Yas'alunaka, mereka akan bertanya. Sudah dah tanyanya. Tapi kenapa guna mudhari'? Mudhari' ni dalun ala takarruri soal, menunjukkan bahawa soalan itu berulang. Selagi ada anfal, selagi ada ghanimah, selagi telah ada orang tanya. Jadi bila orang ramai orang tanya, harta ni bila ada, semua orang celik mata nak belaka, kan? Sama juga dengan pangkat kedudukan. Bila dapat pangkat, masing-masing tu dia menuding, ini jasa saya, ini sumbangan saya, ini duk dia belaka tu. Masa buat kerja tu tak masing-masing tolak menolak. Bila dapat tu masing-masing tarik menarik nak dia. Jadi Allah Taala kata yas'alunaka 'anil anfal. Dia guna sirah mudhari'. Dalam Allah Taala jawab qulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan itu hak Allah dengan Rasul. Apa maksud dia? Harta ini Allah kata aku serah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membahagikan. Maka disebut, kenapa disebut lillah wa lirrasul? Tengok rahsia. Kalau kata lirrasul saja, kalau Rasulullah wafat, siapa nak ambil pula tanggungjawab? Tetapi kalau kata lillah, harta itu menjadi milik Allah, maka harta itu tetap, harta rampasan ini menjadi tetap hak milik kepada para pejuang Islam sampai bila-bila. Maka kata ulama tadabbur, fazikru ismillahi li faidataini. Allah Taala sebut lillah, 2 faedah ada dalam ayat ini. Yang pertama, anna Rasul sallallahu innama yatasarrafu fil anfal biiznillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak, memutuskan membahagikan harta itu mengikut arahan Allah. Bukan Nabi kata pandai-pandai dia, dak, dia tunggu wahyu daripada Allah. Yang kedua, liyashmalal ayat tasarrufu umara'il juyush. Ayat ini memberi kuasa kepada ketua-ketua tentera ketika Nabi SAW tidak ada ataupun Nabi sudah wafat. Sebab bila kata hak Allah, maka dia menjadilah hak orang Islam sepanjang zaman. Bila berlakunya peperangan, maka ketua tentera berkuasa untuk menentukan siapa yang patut menerima harta ghanimah ataupun tidak. Nah, ini rahsia kenapa digunakan lillah liqulil anfalu lillahi walir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata li rasul tak apa dah, cukup dah. Sebab rasul tak bertindak sendiri, tapi Allah sebut nama dia yang mulia, lillahi walir rasul. Itu 2 rahsia. Kita kata wallahu alam, setakat tu yang kita jumpa. Setakat tu rahsia yang dapat dibongkarkan. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman, iman tu pasang surut, turun naik. Bila dia kuat, apabila kita ingat kepada Allah SWT. Bila iman tu makin mantap, apabila kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka menunjukkan bahawa sangat penting kita menggilak iman kita sentiasa, supaya apa? Supaya sentiasa kuat. Supaya sentiasa kuat, sentiasa mantap, sentiasa digilak iman itu. Dalam hadis, tulis hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman la yakhlaq fi jawfi ahdikum. Iman akan lusuh dalam hati seorang manusia
kama yakhlaqus thawb, sebagaimana kain baju kita ni lusuh bila kita pakai lama. Baju kita pakai lama lusuh, molek mana kain pun lusuh. Maka Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha ay yujaddidal iman fi qulubikum, meminta dengan Allah supaya sentiasa Allah Taala perbaharui iman dalam hati kamu, jangan lusuh. Dengan cara mana? Dengan cara tuliat alaihim ayat, baca ayat Allah, tadabbur ayat Allah, kita akan dapat faedah yang besar. Jadi di sini dalam ayat ini Allah Taala mula dengan apa? Dengan hati. Wajilat qulubuhum, hati. Kenapa dia mula dengan hati? Jawab dianya qaddama ta'ala amal qulub, sebab hati itu bermulanya, amal kita bermula di innamal a'malu binniyat. Pentingnya dalam semua perjuangan ni, niat tu kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, hak kita duk berjual letih ni, penat ni, tak jadi apa, sebab kita tidak ikhlas, maka rugi besar kita. Jadi kita kena letak ikhlas tu duduk di depan, jangan letak di belakang, kerana dialah tonggak kepada amalan. Allahu Akbar. Jadi di sini Allah Ta'ala nyatakan 5 sifat yang besar supaya kita jadi manusia yang baik. Yang ketiga, dengan arahan ayat yang ketiga, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullah. 3 tonggak inilah yang menjadikan manusia itu betul-betul beriman. Yang pertama, takwa. Sebab takwa lah yang akan membentukkan hati kita tadi. Wajilatul hati nak betul dengan sifat takwa. Tak mungkin tak ada takwa hati jadi baik, no. Sebab itulah geng-geng liberal, puak-puak sekular ni, dia kata hati baik. Bila kita tanya dia, kenapa tak solat? Maaf lah bang, saya tak solat betul, tapi hati baik. Dia tanya, mek kau tak tutup aurat? Mek, kenapa tak tutup aurat? Alah uncle, saya tak bertudung tapi hati baik. Nak kata apa? Macam nak jawab? Kita kata hati baik, macam mana kita nak tahu hati baik? Kalau kamu tidak takwa kepada Allah SWT, orang yang bertakwa, orang yang patuh kepada syariat Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa, orang yang patuh pada syariat Allah Ta'ala. Sebab itulah bahaya kita war-warkan, ada tok syekh ni tak semaya Jumaat berpuluh tahun, tak pergi solat Jumaat, tak tu tak ni, bermakna kita runtuhkan syariat Islam. Mana ada orang yang paling takwa di sisi Allah Ta'ala bengkak kaki berdiri solat? Tok ayah kita tak pergi solat, tak apa, banyak cerita. Jadi pasal itulah kita ada main karamat ni tak boleh nak guna istilah karamat kepada orang yang menyalahi syariat. Kalau tidak, ramai ada ajaran sesat ni betul berlaku atas dunia ni, betul berlaku. Jadi kata dia karamat, nak kata apa? Maka di sini takwa zimamul qulub, islah yang mendamaikan di antara manusia, penting. Karena itulah bila berjalan ke mana-mana, dalam negeri ke luar negara ke, yang pertama sekali kita kena jumpa dengan para doa, para pendakwah, sahabat-sahabat kita pendakwah. Bila kita dengar kata pendakwah di sini tak bersatu hati, pusat dakwah ni cakap lain, pusat dakwah cakap lain, masing-masing membawa cara tersendiri, kita mengatakan yang pertama sekali, islah wa aslihu zata bainikum, damaikan pendakwah dulu sebelum kita Islamkan orang kafir yang memang belum Islam. Ini agenda besar. Kita duk sibuk nak didik orang, tapi hati sama kita berkelahi. Di manakah kesan yang besar dalam dakwah? Tak jadi. Sebab itulah bila kita tengok dalam negara kita ini, yang duk berkelahi ni sama-sama orang Islam, sama-sama orang Melayu. Orang lain kan duk main tanam pokok durian ni, kita duk sibuk dengan orang lain. Pasal kita duk balas benda-benda, duk kokeh benda-benda halu-halu. Allahu Akbar. Segala benda nak balas belaka. Orang politik tak usah cerita waktu tu. Kalau cerita ni pas gelak tak habis. Orang agama pun balas juga. Tengok orang ustaz ni tak sapu muka lepas maya pun, Allah nya naik level, pacok bendera atas kepala, siapa peringkat tak boleh dengar dia nasihat. Pahak lain duk main-main dengan bunian tu,
diiktiraf pula. Boleh mari di tempat, boleh bebas pergi ke sana sini, diberi tempat di sambutan. Oh, rehlah ilmiah berapa duk main mimpi gitu. Nah, ini masalah kita yang berlaku sekarang. Jadi islah. Yang ketiga, taat. Ini tiga tonggak ilah, barulah kita akan dapat mukmin yang beriman, yang benar-benar. Kemudian dari sudut amali, 5 ayat tadi, wajilat qulubuhum, itu dia panggil dari sudut amali, dari sudut hati kena betul waktu. Baik, kita pergi pada faedah yang keempat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila orang yang beriman tu disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Maka kita kena ingat 5 ibadat yang disebut dalam ayat ini. Yang pertama, hati orang beriman bila dibaca ayat Allah, zadatum iman, bertambah iman, makin yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kata istadalla al-Bukhari, Imam Bukhari dan lain-lain imam-imam yang besar menjadikan dalil bahawa iman yazidu wa yanqus, iman itu meningkat dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah bila kita taat, wa yanqusu bil maksiyah, dia iman jadi lemah, down bila lakukan maksiat. Maka kita orang beriman sentiasa gilakkan iman kita, bertawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, mendirikan salat, infak fi sabilillah. Kenapa gak solat mari dengan infak? Solat tu kita infak body kita infak masa kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita sedekah, itu harta benda kita. Manusia ni sangat sukar nak lepaskan harta dia. Tapi kalau orang boleh sedekah harta, orang boleh lepas harta untuk orang lain, untuk kepentingan agama. Pasal tu Nabi sebut dalam was-sadaqatu burhan, sedekah itu tanda orang tu beriman. Payah tahu nak lepas. Ni seminggu ni saja, alhamdulillah lah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Taala anugerahkan. Bila kita usaha tolong kempen, kita nak buat masjid, nak buat surau, buat pusat dakwah, nak tolong orang tu, tolong orang ni, sahabat-sahabat kita ni, ahli-ahli pencinta ilmu pagi-pagi ni, tak bakhil, buka je tabung masuk, sampai berpuluh ribu, ratus ribu, jazakumullahu khairan. Sebab bukan senang orang nak sedekah. Tapi hak kita sedia 2 tempat dah minggu ni saja. Bila lagi jiran masjid tak mau besar, tak mau beri tanah, dia duduk di tepi masjid. Orang nak besar masjid, nak beli tanah dia tak mau, mati hidup kelip tak sejual tanah. Ni tanah sakopok dia. Allahu Akbar. Kita kata kalau sayang kayuh lah kita wakaf tanah ni untuk masjid, barulah harta tu mengalir ke bapak dalam kubur. Kalau kita miskin, kita tak usah wakaf semua, kita jual. Halal harta 100 ribu kita jual, boleh 90 ribu, 10 ribu lagi wakaf kayuh. Ni tak sibui, tak bagi, berkerah tak sibui. Salah seorang AJK masjid ni kata gini lah, sebelah masjid ni 3 lot ke 4 lot ada tanah saya. Dia pun dari tanah kita, ada tanah saya lebih luas lagi, ada rumah. Kita tukar istibdal, mau ambil rumah aku tu, tanah aku tak aku beri hak ni. Adalah lembut hati, bolehlah tambah masjid. Salah satu masjid lagi kita pergi, ni lama sikit lagi, dia kata hak tak saya beri siapa? Anak Tok Imam, anak arwah Tok Imam, dia tak saya beri, keras sekali tu. Harta saka, harta. Kata sahabat, harta saka berapa hari awak nak duduk atas tanah tu? Berapa hari? Tak duduk apa, dia duduk lain, duduk luar negeri ni. Harta tu kena buat sapah depan masjid, buat sapah dengan pelepah kelapanya, dengan tak kelik-kelik pun. Tapi masjid nak ambil tak sibui. Kita kata ya akhi, rugi besar orang-orang yang tak mau infak harta dia fisabilillah, rugi besar. Kalau sayang ke ayah, harta pusaka itulah kita beri untuk masjid.
Kalau kita ada duit dah, baru ni anak sahabat saya, dia anak tunggal, anak bila anak pergi, dia kata, Ustaz ingat kau tidak, surau ni, tepi surau ni ada rumah pakcik tu. Kata ingat, kita mari masa muda-muda tahun 90-an. Dia kata anak dia bermurah hati, semua tapak kita duk parking kereta halaman masjid ni, di sekali rumah-rumah dia wakaf. Kita kata itulah anak tunggal, anak seorang, tapi anak bir walidain, jazahullahu khaira. Kita kata masya Allah, doakan. Kita bukan nak paksa, tapi kita nak supaya tengok orang nak lepas harta bukan senang. Tuhan sebut dalam Quran, wa mimma razaqnahum, rezeki aku beri, bukan hak mung pun, aku beri rezeki. Harta pusaka ni rezeki tanpa kerja. Orang tak kerja ke satu, tiba-tiba pop naik nama kita, muka pusaka, infak hal tu. Allahu Akbar. Baiklah, kita tutup ayat kita ni, makin panjang bab infak ni makin semangat. Ayat yang terakhir Allah kata apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang beriman yang benar, orang yang beriman dengan amal, dengan niat yang ikhlas, dengan amal yang soleh. Pada itulah kata ulama, laisal imanu bitamanni. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia kata laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan dengan angan-angan, bukan dengan cita-cita, wala bitahali, bukan dengan belagak saja, tak. Walakinnahu bima waqara fis sudur. Iman itu yang terpasak dalam hati, wa saddaqathul amal. Amalan yang membenarkan iman kita. Iman adalah hati, iman. Lepas tu Nabi sebut dalam bab sedekah ni, apa dia? Nabi kata apa? Wassadaqatu burhan. Orang yang boleh sedekah ni orang tanda orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, sebab dia tahu pulangannya besar. Jadi bila seorang itu telah merasai kemanisan iman, akan terzahirlah kesan asarul iman. Kesan iman tu dalam lidah dia, sentiasa zikir, cakap baik-baik, tak ada duduk main mengata orang, duduk beki orang, tak ada. Anggota-anggota dia tunduk, akur, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami orang bersifat dengan 5 sifat yang mulia ini. Orang yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah, sentiasa takut kepadamu ya Allah, yang boleh mengalirkan air mata semata-mata kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sebagaimana kami takut padamu di dunia ini, Engkau amankan kami di akhirat nanti ya Rabbal Alamin.